Feud, si drama yang penuh dengan dendam, manipulasi, emosi dan juga kejutan. Korang nak tahu tentang apa? Tengok video ni sampai habis. Okey, jom. Dilakonkan oleh none other than Bailu yang memang korang sangat-sangat suka dan juga Joseph Zhang. Mengisahkan cinta antara dua watak utama ni dipisahkan oleh takdir dan salah faham. Tapi biasalah kalau cinta tu kuat, mereka akan ada peluang yang kedua. Dalam drama bersiri ni, Bailu membawakan watak seorang wanita yang kelihatan tenang dekat luar, tapi dia macam simpan dendam yang sangat-sangat dalam. Selain daripada watak Bailu ni yang menjadi tarikan utama drama bersiri ni, dia juga menampilkan plot twist dalam setiap episod. Macam contoh, korang macam tak suka watak ni kan, tapi tiba-tiba dalam episod yang seterusnya, korang akan nampak sisi lain dia dan korang akan macam mula berubah fikiran. Itu sebabnya saya cakap ada banyak plot twist daripada episod ke episod. Dan kalau korang nak tahu apa kesudahannya tentang watak yang dilakonkan oleh Bailu dan juga Joseph Zhang ni, korang boleh tonton drama berseri Feud dekat IZY sekarang. Total ada 32 episod. Si drama ni visual dia cantik, pace dia laju, skrip dia tajam. Sebab selalunya drama berseri dekat IZY ni memang sedap. Peminat-peminat Bailu, ini adalah drama bersiri untuk korang. Feud, si drama dekat IZY yang ni korang memang tak boleh lepaskan. Enjoy the drama. Bye.